tak setuju tak apa. Lepas tu pada video mukadimah saya tak setuju, bukan Ibn Hajar. Saya tak pernah menyebut pun. Semenjak pada dulu, semenjak saya mengaji, semenjak 20 tahun dulu pun, saya tak pernah kata Ibn Hajar kata kubah ni tak haram. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Temu kita pada kali ini untuk sedikit penjelasan berkenaan dengan isu duf, iaitu sama ada al-kubah atau dengan makna dirbakah. Tak apalah, saya baca darbakah tu bukan saya baca pada kitab. Darbakah tu kan cakap biasa lah. Macam setengah orang haid tu, dia tak kata haid, dia kata hey. Itu bahasa kampung. Jadi yang dah jadi bahasa Melayu. Tak boleh buat isu lah. Kalau kitab kita baca dirbakah lah. Gitu. Okey. Apa-apa pun sebenarnya semua apa juga persoalan, kita kembali merujuk kepada kitab yang disusun oleh Imam Syarif Murtada Az-Zabidi, ulama kurun ke-8 Hijrah, yang telah memberi komentar atau syarahan bagi Ihya'i Ulumuddin. Okey. Jadi untuk meringkaskan masa yang singkat ini, saya baca terus kepada nas teks ini, iaitu Ittihaf ini juzuk yang ke-6, juzuk ke-6, tentang pembahasan tentang sama. Jadi berkata Imam Zabidi, "A'lam anna al-kubata hiya qablun mukhassarun maghlufut tarafain bijildin. فالذي صرح به الشافعية أن الضرب به حرام وتوقف إمام الحرمين فيه فقال إن صح حديث عملنا به قال والقاضي لم يتعرض لها ولو رددناه إلى المعنى فهو في معنى الدف ولست أرى فيها ما يقتضي التحريم إلا أن المخنثين يعتادون الضرب بها ويتولعون بها قال والذي يقتضيه الرأي أن ما يصار منه ألحان مستلذة يهيج الإنسان ويستحثه على الشرب ومجالسة أهله فهو المحرم وما ليس كذلك وإنما ينتهى لإيقاعات قد تطرب وإن كانت لا تلذ فجميعها في معنى الدف والكوبة في هذا المعنى كالدف فإن صح فيها تحريم حرمنا وإلا توقفنا. وقال شارح المقنع من الحنابلة إن أحمد قال أكره إن أحمد قال أكره الطبلة وهو الكوبة وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عمر مرفوعا نهى عن الخمر والميسير والكوبة والغبيراء ومن حديث ابن عباس أن الله ومن حديث ابن عباس إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام
وقد أجاب المبيحون عن هذه العلة المذكورة بأن لا نسلم أنها شعار المخنثين، فإن يكن في بعض الأقاليم فيختص به، ولا نسلم أن كل شيء يفعله المخنثون يكون حراما، ولو كان ذلك كذلك لحرم على الرجال غسل الثياب حرفة، فإن المخنثين يعتادوه وأكثرهم غسالون، وإنما يمنع التشبه بهم في الأفعال المخصوصة لهم إن سلم أيضا، وإلا فلا. ويقولون أيضا إن الكوبة لم يتحقق موضوعها في اللغة، ففي الفائق للزمخشري الكوبة النرد، وقيل الطبل، وفي المجمل لابن فارس الكوبة الطبل على ما قيل. ويقال النرد، وفي المصباح الكوبة النرد بلغة أهل اليمن، عن أبي عبيدة، وحكاه البيهقي عنه أيضا. وقال ابن الأعرابي الكوبة النرد، ويقال الطبل، ويقال اليربط، وهذا أظهر. وقال الخطابي غلط من قال الكوبة الطبل، بل هي النرد. فلما اختلف أهل اللغة فيها سقط الاحتجاج بتلك الأحاديث التي فيها ذكر الكوبة بالمعنى الذي ذكروه، والله أعلم. Jadi yang dimuliakan semua tuan-tuan kita yang dihormati, berdasarkan kepada sedikit bacaan saya ni, kalau tak betul tolong baikilah. Maklumlah mata pun tak boleh nampak dah berumur kan. Kitabnya tak berbarisnya, nama tak tengok. Mungkin saya dah baca, tak apalah. Jadi saya mengambil kesimpulan berdasarkan bacaan tadi, saya tak perlu terjemah lah. Jadi sama-sama kita tengok, kita ulang, kita terjemah sendirilah. Kita orang pandai, orang reti. Ada yang apa istifadah yang dapat, fawaid yang dapat daripada bacaan tadi. Apa yang saya nampak, pertamanya dakwah yang mengatakan tidak langsung berlaku khilaf tu sebenarnya tak tepat lah. Walaupun daripada kalangan Syafi'i, di kalangan Syafi'iyah sendiri, walaupun diakui muktamadnya haram. Saya pun sendiri daripada awal lagi saya pernah menulis. 20 tahun dulu pun saya tulis dalam blog pun nak tampil. Yang mana Al-Kubah itu haram. Tak pernah saya kata halal pun. Okey. Jadi setuju mana muktamad haram. Tapi ada khilaf. Khilaf kita tak boleh nafiah, tak boleh nak tolak. Walaupun ada berbagai-bagai kita muktamad, tawfah, nihayah dan sebagainya, itu amat tamat. Tapi kalau khilaf di kalangan Syafi'iyah memang ada pada asal, itu maksud kalam yang saya sebut dalam video yang dulu lah. Jadi antara di sini yang disebut tokoh utama yang tak sependapat dengan majoritinya, iaitu Imam Al-Harmain dan Qadhi Husain, dan terlibat juga Imam Ghazali, kalau kita nak kata Imam Ghazali lah. Jadi mereka tidak mengharamkan secara mutlak, bahkan bil illah, itu yang zahirnya. Dan Qadhi Husain ni
Apa tak kenal Qadi Hussein, tokoh besar dalam mazhab kita Syafi'i, ashabul wujuh, seumpama Imam Harmain juga. Dan Imam Harmain dalam kitab Nihayatul Matlab beliau kalau berkata Al-Qadi, kalau Al-Qadi marji'nya lah Qadi Hussein. Begitu juga Imam Ghazali. Dalam kitab beliau kalau sebut Qadi itu adalah Qadi Hussein. Dan title Qadi Hussein ni masyhur dalam fiqh mazhab kita. Bila itlaqkan Qadi dalam fiqh adalah Qadi Hussein. Baik. Kemudian yang kedua di sini dinyatakan lagi bahawa dengan tegahnya Imam Harmain memang tak terima lah, melainkan dengan ilah lah. Baik. Kemudian ada yang lagi faedah yang kita dapat, yang mana ilah itu sendiri dia berubah. Kalau kata ilah tak berubah ni, uruf, maksudnya uruf, bukan ilah. Ilah itu sendiri dia boleh berubah mengikut tempat, masa dan zaman. Okey, kalau sekiranya ilah itu wujudlah hukum. Al-hukmu yadurru bil ilah. Jadi kata dalam ni, dan ittihaf ni, kalau kita perasan tadi, kita ada baca sedikit macam mana yang disebut di Imam Zabidi kata. Dan Imam Zabidi menukilkan perkataan Harmain situ. Itu berkenaan dengan syiar mukhannisin itu. Dia kata kita tak boleh nak terima dia berlaku terus menerus, melainkan dia kata fa in yakun fi ba'dil aqalim fa yukhtassu bihi. Gitu. Ikut tempat lah juga, ikut masa, ikut tempat. Kalau di tempat itu memukul al-qubah itu adalah dianggap sebagai mukhannas, maka haram lah. Gitu. Fa in yakun fi ba'dil aqalim fa yukhtassu bihi. Hukum situ saja. Tempat yang tak ada, tidak merupakan syiar mukhannas, maka tak ada hukum haram situ. Wala nusallimu anna kulla syai'in yaf'aluhu al-mukhannasuna yakuna haraman. Begitu. Walau kana dzalika kadzalik la haruma 'ala ar-rijali ghasl thiyabi hirfatan. Maka kalau nak kira haram, setiap perbuatan mukhannas tu jadi haram. Setiap perbuatan pondan tu haram. Orang tak boleh kerja lobi ya, dia banduk kerja lobi tak boleh. Orang lelaki tak boleh kerja lobi. Haram ke lah. Pasal kebiasaannya zaman dulu ni, yang kerja membasuh lobi ni adalah mukhannas. Begitu. Nak kena tengok juga. Lepas tu dia kata sini, wa aktsaruhum ghassaluna wa innama yumna tashabbuh bihim fil af'alil makhsusah. Gitu. Okey. Satu lagi di sudut kaedah kata ijmal. Ijmal sini mana kalang-kalang mujmal situ. Oleh kerana lafaz al-qubah itu sendiri, bukan saya kata sini kata, kitab kata kan. Dia kata wa aidan, dia kata situ wa yaquluna masuk dia siapa? Al-mubihuna mana kalangan minal ulama yang mengharuskan al-qubah itu. Al-qubah lam yutahaqqaq mawdu'uha fil lughah. Bukan saya kata. Jadi maksud bila tidak tahqiq pada lughah, di situ dah datang kaedah yang maklum dalam mu'allaq lah, mengatakan al-ijmal sababu ikhtilafil ulama. Bila mujmal, kalam-kalam mujmal itu adalah menjadi sebab berlakunya khilaf ulama. Macam mana ad-duf itu sebagai mengatakan maknanya ad-nardu, setengah mengatakan at-tablu, setengah mengatakan al-yarbut, dan berbagai-bagai. Jadi dengan mana mustarak di situ. Lepas tu ada dalam lubul usul
sebuah kitab usul fiqh yang dipelajari di madrasah lah. Saya dulu sempat juga mendadah dengan Tuan Guru Lubul Usul dan Ghayatul Usul. Usul fiqh yang disusun oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari. Di situ dia sebut satu kaedah waqa'i'ul ahwal idza tatruku ilaiha al-ihtimal saqata bihal istidlal. Betul, kalau kita matchkan di sini, kita pasang sini lian hadis al-qubah zanniyud dilalah. Dia ada zanni dilalah. Hadis-hadis lah, tak tolak hadis, tak tolak. Hadis tak tolak, terima. Dan setiap ulama yang mengharamkan itu berdasarkan nas, berdasarkan hadis dan juga berdasarkan ilah. Tak tinggal ilah tak tinggal. Topah nihayah murni mahtaj. Atau dalam kalam-kalam yang ulama-ulama yang mengharamkan, mereka juga ada menyebut ilat sebenarnya, bukan berdasarkan hadis saja. Bukan. Tapi hadis tu di situ dilalahnya zanni ya. Zanni dilalah. Dia setiap mantuk dia ada dia ada dilalah, ada zanni yang kita kena tengok dilalah di sudut qat'i dan zanni dia dulu. Qat'i dan zanni. Okey? Jadi qat'i itu ada qat'i subut, qat'i dilalah. Zanni pun sama. Zanni subut dan zanni dilalah. Ini maklumlah dalam perbincangan usul fiqh. Dan kita tak pandai nak mereka-reka lah. Okey. Jadi saya nak fokuskan. Kalau kata langsung tak ada, kata tak ada khilaf, itu bagi saya tak tepat lah. Ini Zabidi ni. Zabidi, Masya Allah. Baik, kita tengok ni di hujung apa kata Zabidi. Zabidi kata, bukan saya kata Zabidi. Falamma ikhtalafa ahlul lughah fiha. Jadi, semua asal pada lughah, tak boleh lari. Hukum-hukum syarak, apa juga nak ijtihad, istimbat, apa semua, kembali pada lughah juga. Itu dibincangkan dalam usul fiqh. Okey, falamma ikhtalafa ahlul lughati fiha, saqata al-ihtijaj bitilka al-ahadith التي فيها ذكر القوبة بالمعنى الذي ذكروه. Ini atas kaedah idza taruqa ad-dalil idza taruqahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Ala kulliha para imam-imam yang besar kita sanjung, kita menerima fatwa mereka dan itulah muktamad kita pegang. Saya bukan di sudut apa nak tunjuk memandai tak, tetapi cubalah kalau kita perhatikan di satu sudut. Sebab dalam fatwa pun ada banyak dipraktikkan perkara ni. Di sudut maslahah dan madarah, manfaat bagi umat. Ada kemampuan umat, antaranya perbincangan tentang umum balwa al-masyaqqah tajlibu taisir. Itu semua kaedah-kaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Khususnya bila dikaitkan dengan umum balwa dia sekarang ni al-kubah ni, atau kalau kita saya pun setuju kalau kata al-kubah tu sendiri adalah dirbakah. Kita kata darbuka tak apalah, Yankee pun tak apa, benda yang sama je. Nak cakap macam mana pun. Jadi kompang tu kita berpegang, kita war-warkan kepada masyarakat keharamannya. Sedangkan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain kerana perkara itu dah menjadi umum balwa. Baik di Malaysia, baik di Indonesia, bangsa kita ni memang semua golongan duk pakai. Sementara ada pula kaul. Okey, pendapat ni kata-kata Qasyani lah. Ataupun kau daif. Ada, bukan tak ada, ada. Apa yang ada dalam Tuhfah Nihayah, Masya Allah. Muktamad. Tak dinafikan. Muktamad. Itu yang kita pegang. Tapi ada di samping itu kawan-kawan pendapat yang kedua yang lemah. Dan ini juga diiktibar oleh para ulama. Dan ada satu kaedah yang sangat menarik yang selalu saya dengar dalam perbincangan mesyuarat fatwa lah. Dan memang ada dalam kitab pun, iaitu
man ibtuliya bi syai'in fal yuqallid man ajaza. Man ubtuliya bi syai'in, maksudnya sesiapa saja yang menghadapi situasi umum balwa, semua berkompang apa semua itu, kita nak tahan macam mana, tak boleh dah. Pakai darbuka semua kan, dirbakah tak apalah. Man ubtuliya bi syai'in fal yuqallid man ajaza. Sesiapa yang dibalakan dengan sesuatu jadi balwa, maka bertaklidlah ia kepada mana-mana ulama yang mengharuskan. Sekarang kita tak bincang keluar pada mazhab pun, tak ada. Syafi'i lagi. Imam Harmain Syafi'i. Qadhi Husain Syafi'i lagi. Jadi cubalah kita tasamuh sikit, kesian atas tarahum kepada orang awam muslimin yang mengata-kata ni, kalau kita kata haram-haram, sampai kita nak suruh mereka bertindak yang agak tak berapa sedap didengar oleh setengah-setengah pada orang yang tidak sama faham dengan kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah ni. Jadi lebih baik kita menjuruskan kepada memerhatikan pendapat-pendapat yang masih sekitar mazhab lagi. Betul, ada satu lagi kaedah yang patutnya kita sama-sama lah, para cendekiawan semua beringat, iaitu seperti mana yang Ibn Ziyadi, satu orang tokoh ulama yang dikatakan setanding dengan Ibn Hajar Haytami sendiri. Ibn Ziyadi, saya ingat masa saya mengaji pondok lagi, Ibn Ziyadi dalam kitab Kitab Al-Mu'in. Jadi Ibn Ziyadi ada menyebut fi'lul awam idza wafaqa qawla ahadin min a'immah sahha fi'luhu walau biduni qasdi taqlidin. Fi'lul awam, apabila orang awam tu, perbuatan orang awam tu, idza wafaqa qawla ahadin min a'immah, bila dia berpegang satu pendapat daripada imam-imam yang muktabar. Imam-imam yang muktabar. Soalnya sekarang Imam Harmain muktabar tak? Qadhi Husain muktabar tak? Muktabar. Muktabar. Lebih muktabar kalau kira dengan mutakhirin. Ampun maaf. Cuma dia pandang dari segi mazhab, maka dia kaul yang kedua lah. Taklah tidak dikehadapankan sebagaimana kaul yang kita maklum tu, yang kita faham tu, yang kata haram tu. Jadi fi'lul awam idza wafaqa qawla ahadin min a'immatin sahha fi'luhu walau biduni qasdi taqlidin, sekalipun dia tidak qasad kata dia taklid pada pendapat itu. Ini disebut dalam kitab Fathul Majid fi ahkamit taqlid, dan juga ada disebutkan dalam kitab Nususul A'lam fi Tawsi'atil Af'alil Awam. Yang Nususul A'lam tu ada ditulis oleh, adalah tulisan seorang ulama Dagestan. Ya, satu lagi lah. Jadi dalam mukadimah Mahalli, itu pertama, di situ Qalyubi ada menukilkan syair, katanya, atau fatwa Imam Subuki kata, wajaza taqlidu li ghairil arba'ah fi haqqi nafsihi fi hadha sa'ah. Itu antara kalam-kalam ulama mutabar yang kata berdasarkan atas asas kerana perkara-perkara yang agak menyulitkan orang awam itu hendaklah diringankan atas kaedah-kaedah itu. Man ibtuliya bi syai'in falyuqallid man ajaza dan sebagainya lah. Dan kalau kita tengok contoh-contoh dalam kitab-kitab fiqh dalam bidang rumah ibadat sendiri, dalam masalah tanahnuh contohnya, tanahnuh tu memang muktamadnya batas sembahyang lah, berdehem tu kan, tetapi dimaafkan pada orang awam. Maafkan tu orang awam.
Okey. Jadi begitu juga beramal dengan kaul-kaul yang agak dianggapkan sebagai dhaif atau lemah ini demi kemaslahatan awam, maka adalah dianjurkan. Satu lagi perkara yang saya nak maklumkan pada video saya yang terawal itu berkenaan dengan isu Al-Qubah itu, iaitu saya ada situ tersilap, saya mohon maaf lah, saya silap data yang saya sebut itu memang salah lah, saya mengaku kesalahan saya. Iaitu saya mengatakan Ibn Hajar rad Imam Harmain kerana berdasarkan Imam Harmain tidak menghukumkan haramnya Al-Qubah itu kerana tawakuf, beliau bertawakuf. Begitu. Sedangkan Ibn Hajar sendiri mengatakan yang betulnya Ibn Hajar mengatakan tak boleh tawakuf lah, sebab maknanya maksudnya begitulah. Sebab ada ijma'. Kenapa Imam Harmain tawakuf menghukumkan haram? Sedangkan ada ijma'. Tapi sebenarnya itulah maksudnya. Saya silap kata, saya kata Imam Ibn Hajar mengatakan tidak, mengatakan tak ada ijma', menafikan ijma'. Jadi saya baikilah, sebetulkan semula. Itu memang Ibn Hajar tidak setuju dengan kaul pandangan Imam Harmain yang mengatakan, yang bersikap tawakuf terhadap hukum haramnya Al-Qubah. Jadi menurut Ibn Hajar, saya kira kalau walaupun hadis itu mungkin ada pertikaian hadisnya, jadi ada ulama mengatakan antaranya Ibn Rifa'ah sendiri, Ibn Rifa'ah sendiri mengatakan zahirnya apa yang dapat dipaham daripada tindakan Imam Harmain itu, iaitu tidak menghukumkan haram itu kerana beliau, pada sisi beliau, hadis itu tidak sahih. Itu komen daripada Ibn Rifa'ah, tak sahih pada sisi beliau. Jadi beliau tawakuf menghukumkan. Kalau sah berdasarkan perkataan Imam Harmain sendiri, kalau sah maka saya kami haramkan dia. Kalau tidak sah kami tawakuf berdasarkan itu. Jadi Ibn Hajar tak setuju. Ibn Hajar kata ada ijma'. Padahal ada juga komentar pada orang lain, ulasan-ulasan ulama lain. Sebenarnya maksud ijma' di situ adalah kebanyakan ittifaqul aksar lal jami'. Jadi ijma' yang dimaksudkan Syekh Ibn Hajar itu adalah ittifaqul aksar, iaitu kesepakatan kebanyakan ulama, bukan lal jami', bukan seluruh ulama Islam. Kerana khilaf berlaku di kalangan Syafi'iyah sendiri dan pada mazhab-mazhab lain. Setengah mazhab mengharuskan secara mutlak Al-Qubah itu. Ada. Boleh tuan-tuan tengoklah antaranya kitab ni lah. Bahawa selain pada kitab yang saya baca tadi, daripada Az-Zabidi, daripada kitab Mawahibul Arif ni sendiri, Al-Qattani sini mengulas sedikit. Ada nukilan-nukilan daripada mazhab-mazhab Hanbali, mazhab Maliki, pandangan mereka terhadap duf tu sendiri, dan duf itu diitlakkan termasuk Al-Qubah. Saya tak payah untuk membaca lah, kita boleh tengok. Dan ada lagi dalam kitab-kitab lain seperti kitab Nablusi sendiri, ada ya, kitab Nablusi. Jadi okey. Masa kita menatap belajar kitab-kitab usul fiqh, selalu juga kita jumpa ulasan-ulasan daripada usuliyun tentang istilah ijma' yang selalu digunakan pakai di kalangan fuqaha.
berbeza dengan ijma' yang dipakai oleh usuliyun. Fuqaha ni kadang-kadang aksar tu dia kata ijma', padahalnya aksar kebanyakan. Itu selalu. Dan saya pernah terjumpa masalah ni juga disentuh oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau lah. Memang selalu. Kadang tu perkara tu bukan ijma' pun, tapi aksar kebanyakan. Ini sebagai panduan lah. Saya bukan nak melebih-lebih sangat, tapi itu cadangan. Kalau tak setuju tak apa. Lepas tu pada video mukadimah saya tak setuju, bukan Ibn Hajar. Saya tak pernah menyebut pun. Semenjak pada dulu, semenjak saya mengaji, semenjak 20 tahun dulu pun, saya tak pernah kata Ibn Hajar kata ubah ni tak haram. Tak ada pun. Saya tak setuju tu bukan kerana saya menentang Ibn Hajar. Bukan. Tak setuju tu kerana bila kita hukumkan, kita applykan hukum muktamad ni kepada orang ramai yang telah menjadi mubalwa. Mereka berkompang dengan Dirbakah tu, Darbuka, Dirbakah atau Yankee tu. Dia kata haram sana, haram sini. Jadi macam mana? Kita ni sebagai ulama, kalau kita anggap kita ulama lah, dalam kitab mustalah fiqh dia banyak disebut. Dalam adabul fatwa, adabul mufti wal mustafti, salah ke mana-mana kan, dia suruh kita dengan orang awam ni bertasamah. Jangan berat mereka. Sebab mereka tak mampu ikut. Bukan semua perkara dia mereka boleh ikut. Itu cadangan saya. Tak setuju tak apa. Tak setuju tak apa. Tak ada masalah. Kalau nak bincang lagi pun, insyaAllah kita sama-sama boleh bincang lah. Saya rasa boleh selesai masalah ni. Mudah-mudahan jadi dapat meredakan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.